70 tahun ke atas memang sudah berubah dan boleh diubati. Cik, saya Dr. Rakesh, and hari ini kita akan bincang sikit lah pasal treatment dekat sini, dekat klinik SS. So, pada permulaannya bila datang kat sini, macam mana Encik tahu pasal klinik kita? Saya buka Google dan dapati ada penerangan yang berkaitan dengan masalah saya lah. Okey, faham. Saya datang. Okey, alright. Pada masa tu apa masalah sebenarnya? Saya menghadapi masalah hubungan dengan isteri, hubungan intim lah, yang tidak begitu baik seperti dulu. Okey, faham. Jadi saya nak cuba baiki sebab saya pada mulanya menjangkakan kerana prostat saya menyebabkan lemah. Jadi saya datang dengan tujuan untuk menyembuhkan prostat. Betul. Tapi rawatan saya dapat 2 musim lagi. Itu prostat dan yang lemah tenaga batin. Okey, faham. So, jadi sebelum datang kat sini, Encik rasa macam ada peluang tak? Ataupun boleh tak berubat pasal semua ni? Saya tak tahu peluang tu sebab saya belum cuba. Sebab saya cuba. Dan setelah cuba tak lama pun, lebih kurang 2 bulan, nampak perubahan sangat jelas. Okey, baik. Dari segi treatment dekat sini, apa cara yang kita orang dekat SS Clinic, mana kita buat treatment dekat sini? Treatmentnya nampak simple saja, tapi kesannya sangat bagus. Okey. Hanya rawatan shockwave lah. Shockwave tu. Kemudian makan ubat hanya sekali-sekali saja. Okey. Tapi kesannya luar biasa. Ada juga kita mengambil macam darah semua kan, untuk check semua tu kan, dari segi hormon dan sebagainya, ada kan? Ada. Dari segi gaya hidup, ada tak perubahan yang Encik baru ni buat? Pasal apa yang nasihat yang doktor bagi semua tu? Saya sebenarnya memang selama ni pun saya aktif fizikal. Betul. Jadi walaupun saya aktif, kadang-kadang bila saya masuk bersama isteri, kadang-kadang masalah berlaku. Jadi saya rasa ada satu kekurangan pada saya. Betul. Jadi cara untuk mengungkapkan masalah yang saya alami ini dengan datang sini. Okey. Selain daripada itu, tadi ada bila konsult tadi, ada bagi tahu kan sekarang dah mula aktiviti lain dah. Dari segi kesihatan badan kan. Sebab bila datang kesihatan atau tenaga tu pun kurang kan. Sekarang tenaga pun dah lebih baik. So jadi tadi aktiviti badminton dah. Badminton lah. Jogging lah. Badminton dan jogging lah. Okey, pada umur ni lah. Umur sekarang berapa? 72. 72. Okey. Alright. So kalau saya nak tanya pasal klinik SS ni, kalau nak bagi tahu kepada pasien-pasien lain ataupun orang lain, klinik ni macam mana? Disyorkan ataupun macam mana? Saya sangat menggalakkan lah. Saya dapati kawan-kawan saya di luar sana pun ada mengalami masalah ini. Saya pun bagi tahu kepada mereka, cuma mereka tak tahu ambil tindakan atau tidak. Jadi saya rasa kalau siapa yang tak tahu pun eloklah datang-datang sini dia cuba dulu, tengok apa kesan dia. Okey, terima kasih sangat Encik. Pada anda yang kat luar sana, jangan malu dan jangan takut untuk datang ke klinik, dan janganlah takut pasal usia, sebab pasien 70 tahun ke atas memang sudah berubah dan boleh diubati, apatah lagi anda kat luar. Jadi untuk keterangan lanjut, boleh klik link di atas ataupun klik link di bawah. Untuk tim kami bantu anda.